Ini ialah planet Limau. Tiba-tiba, sebuah kapal angkasa memasuki planet itu. Apa itu? Ada robot lah. Mari kita bantu apa yang kita mampu. Mereka sedaya upaya cuba membaiki robot itu. Setelah robot itu hidup semula, robot itu bercerita tentang asal-usulnya dan tujuannya meneroka planet-planet untuk dimajukan dengan teknologi. Robot baik itu kini digelar hero kerana telah menjadikan planet Limau maju dengan pelbagai teknologi. Wah, bandar mereka juga dibangunkan dengan teknologi hijau tanpa merosakkan alam sekitar. Tiba-tiba, di hujung bandar muncul satu lagi robot yang lebih menakutkan. Hujung ada kamera yang memerhati. Robot baik tahu akan hal itu dan berasa risau. Di mana dia? Robot itu mula menyerang bandar. Robot baik tiba di lokasi tetapi terlambat. Bandar kini terjejas dan huru-hara. Robot baik cuba menenangkan makhluk-makhluk Limau. Dia berjanji akan menyelesaikan masalah yang berlaku. Tolong! 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 Ada dia. Robot baik segera muncul. Robot baik meminta robot asing itu berhenti kerana dia selamat di planet ini dan makhluk di planet ini sangat baik. Mana dia? Biasa pukul dia. Bertenang kawan. Robot baik minta maaf atas salah faham yang berlaku. Robot asing menyangka rakannya diculik. Robot asing juga memuji robot baik yang telah menjadi hero berilmu, berkeyakinan dan berkemahiran kepada planet ini. Guru mereka pasti bangga. Kini semua makhluk planet Limau gembira kerana mereka sudah ada 2 orang hero. Pesan saya ialah banyakkan storyboard. Ini ialah karakter kami untuk animasi kami.